Baik, isu buruh penderhaka yang dimanipulasikan oleh orang-orang tertentu. Terlihat kat Malaysia ada sekumpulan-kumpulan, namanya kumpulan ilmu, yang dibarisi oleh setengah yang mereka namakan sebagai ulama'-ulama' muda. Lalu mereka mengamalkan satu kempen yang kita katakan bahaya dari sudut manipulasi ilmu. Mereka menganggap pilihan raya sebagai cara menentang pemerintah. Dan mereka menamakan golongan yang menentang pemerintah, yang nak jatuhkan pemerintah sebagai khawarij. Mereka tulis artikel-artikel dalam Sinar Harian, artikel dalam Utusan. Mereka gunakan bernama 24 untuk mengatakan bahawa siapa yang masuk pilihan raya ingin menjatuhkan kerajaan, maka dia adalah buruh dan khawarij. Golongan ini memanipulasikan ilmu dan menyeleweng ilmu. Para ulama sepakat dalam 4 mazhab. Seseorang yang dianggap sebagai khawarij yang menentang pemerintah ialah golongan yang menggunakan senjata yang ada kekuatan bagi menjatuhkan pemerintah secara senjata. Kalau ia dijatuhkan secara hukum yang diterima pakat secara kontrak antara pemerintah dengan rakyat, yakni hukum demokrasi, pilihan rakyat. Rakyat nak pilih mana satu, silakan. Rakyat boleh memilih A atau B yang dipandang oleh rakyat baik untuk mereka. Maka ia tidak termasuk dalam pemberontakan. Kerana kontrak ini disetujui oleh pemerintah dengan rakyat. Sistem yang diterima pakai oleh ulul amri. Dan ulul amri menasihati mereka, kalau saya awak tak rasa tak baik, awak boleh jatuhkan saya. Tapi dijatuhkan secara aman. Dijatuhkan tanpa menggunakan senjata dan kekerasan. Secara sokongan, masing-masing berhak berkempen. Dengan menunjukkan apa perancangan mereka, apa kebaikan yang mereka nak bawa pada rakyat. Ia berbeza dengan golongan khawarij atau buruh. Mereka punya kumpulan manusia yang ada senjata, yang bersedia bagi menjatuhkan pemerintah, melakukan pertumpahan darah. Maka ini baru disebut sebagai khawarij. Apatah lagi golongan ini begitu, saya katakan, biadab dalam memanipulasikan ilmu. Sekiranya mereka membaca kitab Milah wan Nihal, dan kita yakin mereka membacanya, mereka enggan menerimanya. Atau mereka baca mana-mana buku dalam hal akidah, Al-Farqu Baina Firaq, Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin oleh Abu Hasan Asy'ari dan lain-lain, mereka dapati golongan khawarij ialah golongan yang memaki hamun pada sahabat Nabi. Apa yang berlaku pada dunia Islam di sebalik perselisihan politik, menukar ganti pada pemerintah, tidak melibatkan pemakian pada sahabat Nabi. Ia melibatkan tentang nak tegakkan keadilan, sistem yang lebih baik, sistem yang lebih adil, yang bebas dari cengkaman rasuah, daripada kronisme dan sebagainya. Masing-masing punya takwil masing-masing. Maka apa yang dilakukan itu tidak dianggap sebagai buruh atau khawarij. Tapi golongan ini saya katakan, barangkali golongan upahan, yang disebut kumpulan ilmu. Mereka menggunakan secara, kita katakan, membodohkan masyarakat. Mereka tidak menggunakan mana-mana dalil kitab-kitab para alim ulama. Hanya mereka mengatakan wajib taat pada pemimpin. Yang itu tidak menjadi persisian di kalangan ulama, wajib taat pada pemimpin. Tetapi masyarakat mempunyai hak untuk memilih siapa pemimpin mereka, yang mereka yakin membawa kebaikan, kemuliaan. Dan pemimpin meredai diri mereka dipilih semula ataupun ditolak oleh mana-mana rakyat. Dan mereka akan mencuba untuk akan datang. Maka sistem yang ada hari ini bukanlah sistem khawarij, bukanlah sistem buruh. Kerana syarat buruh, tuan-tuan, kita dah sebut, pertama, dia ada persenjataan. Yang kedua, dia di luar kawalan pemerintah. Pemerintah tak boleh kawal. Hari ini, mana-mana pemerintah rasa nak tangkap mana-mana pemimpin pembangkang, dia boleh tangkap. Mereka berada dalam kawalan pemerintah. Nak tangkap yang tu, nak tangkaplah siapa pun. Mereka tidak ada, kita katakan, halangan untuk menangkap. Kalau mereka rasa nak tangkap presiden tu, presiden ni, mereka boleh tangkap bila-bila masa. Dan orang ni boleh datang menyerah diri kat balai polis, ambil statement, pergi ke mahkamah, tak ada masalah. Mereka berada masih lagi dalam kerangka perundangan negara. Maka bagaimana kita nak kata golongan ini buruh dan penderhaka? Ia bukan. Kedua-dua syarat ini penting untuk kita faham. Yang saya katakan tadi, ada sekumpulan mereka cuba manipulasikan. Bahkan mereka berkata haram untuk mengundi menjatuhkan pemerintah dengan secara tidak punya dalil, mereka mengikut hawa nafsu. Maka ini golongan-golongan yang saya sebut golongan upahan, yang sebenarnya mereka ini tidak ada takwa dalam membicarakan tentang fatwa. Mereka ini tidak mahu kebaikan kepada umat.
Mereka ini tidak memandang kezaliman pemerintah, kejahatan. Mereka hanya fikir satu isu, taat. Isu taat yang dimanipulasikan oleh komunis. Mengajar rakyatnya taat tanpa membantah walau sepatah kata pun. Walau kita berhak, bukankah dalam Islam ia adalah agama nasihat? Ad-dinun nasihah. Apa maksud nasihat? Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani." Fa'in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan maka dia ubah dengan lidah. Tak mampu dengan lidah maka dengan hati. Ia bukan konsep saya dengar, saya patuh. Ia konsep komunis. Bukan kita dengan pemerintah saling nasihat menasihati. Dan antara cara kita menasihati mereka, kita menjatuhkan mereka menaikkan pemimpin lain supaya dia sedar kesilapan. Kalau dia ingin naik balik, dia kena berakhlak baik. Dia kena beri jaminan balik kepada rakyat. Saya nak naik untuk bawa kebaikan pada rakyat dan pada agama. Okey, dia naikkan. Maka ini sistem yang tidak termasuk dalam kategori perbahasan khawarij atau golongan buruh. Jadi tuan-tuan, kita faham 2 syarat atau 3 syarat. Syarat yang pertama, buruh mesti dia ada senjata. Khawarij orang ada senjata. Yang kedua syaratnya ialah tuan-tuan, dia di luar kawalan. Kalau masih dalam kawalan, maka kita tak sebut mereka buruh penderhaka, atau kita sebut mereka sebagai khawarij. Jauh daripada itu. Yang ketiga, golongan ini punya takwil yang tidak bersetuju dengan pemerintah. Mereka ada takwil dan mereka bukan keluar suka-suka. Keluar suka-suka orang ni fasik dengan takwil. Dan kita lihat takwilnya benar atau tidak.